Lah, patutlah tak boleh on. Jauh-jauh Lia balik ini je, Mak. Dekat 2 jam tau nak balik sini. Alang-alang balik ni. Berbuka sinilah ya. Mak masak sambal ikan bilis ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, Abah mana? Kak Lia tak kerja? Alif, sini. Lah, bocor. Apa lagi? Panjat dah. Bah, kenapa tak panggil Asim pipe je, bah, macam biasa? Dia penat agaknya kot. Puasa kan? Puasa? Pula. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الله أكبر. Tak nak terawih sekali ke? Ha? Kita kerja pagi esok, Bang. Dah balik jauh ni, bah. Yalah. Waalaikumsalam. Dah mula dah. Waalaikumsalam, Ma. Wi-Fi mati dah pula. Ayo, bah. Alik kat dalam Seremban ni. Alif, balik Melaka kejap. Abah takut terbakar. Orang dah cakap kan, jangan main phone masa basuh periuk. Kenapa ni, bah? Tayar ni. Tayar spare? Relax. Abah ni. Kejap. Hello? Ya, tolong Mak. Mak terkunci dalam rumah. Macam mana boleh terkunci pula? Siapa kamu lah ni? Mak sabar jap. Lia ada meeting, nanti Lia call Alif Kejap je. Ya, Kak. Tolong Mak. Mak terkunci dalam rumah. Lah, Kak baliklah, Kak. Alif tengah sibuk settlekan masalah Abah ni. Kenapa? Ni mesti trik dia orang ni. Ni semua adik punya pasal lah. Sibuk sangat nak duduk KL kan. Sekarang akak pula terjebak. Alif pula. Oh, mentang-mentang Kak ada degree, ada master, kerja corporate apa semua. Alif yang tak ada apa-apa ni kena duduk kampung je lah. Tak payah maju. Dah lah. Macam mana, bro? Saya okey je. Tak ada kena paku ke apa ke. Macam pelik je. Ya Allah, Lia nasib baiklah Lia datang. Kalau nak tunggu abah kamu berbuka air liur kita hari ni. Dah, jom cepat dah petang dah. Sini dah tak ada bawang pun dah habis, ikan bilis pun tak ada. Apa benda pun tak ada dah masak ni Lia. Bunyi apa dia dah bunyi. Tambah ni Alif. Ini kan favourite korang ni. Bulan-bulan Ramadan ni banyak pula ada problem. Tapi itulah dugaan-dugaan ni semua kan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dia redha je lah. Abah, Mak, kenapa korang kena... Tapi elok juga kan bang. Dapatlah kita duduk sama-sama macam ni, makan sama-sama. Kenapa tidak? Abah tengok muka mak, mak tengok muka abah. Itulah. Best kan? Dapat jugalah kita ni berbuka sama-sama, pergi terawih sama-sama. Macam dulu-dulu. Tapi nasib baiklah. Tayar tu pancit. Kunci tu pula hilang. Kalau nak harap, korang sendiri yang nak balik. Dah makan, nanti lauknya sejuk dah tak sedap pula kan?
Lepas ni tak payah nipu dah lah ya. Tipu sunat esok raya abang minta maaf lah. Tapi betul ke siasat untuk puasa? Uish, jangan itu abang nak tipu. Ada girlfriend Melayu kot. Ya kot.